Okay, hi everyone. So, episod kedua, episod pertama yang introduction tadi, mungkin kalau korang tak tengok pun tak apa. Nak tengok pun dipersilakan. And then, okay. Ini Fiza ajar daripada pengalaman Fiza selama buat decoration ni punya business lah. Nanti kita akan go into detail about personal punya decoration dengan company decoration, sebab ada beza sikit lah kalau company punya event decoration. Sebab nak Fiza cerita je lah Okay, kalau personal punya decoration yang macam biasa lah, okay, perbezaan dia yang paling ketara, kalau personal kita boleh deal dengan customer nak datang pukul berapa untuk set up. Contoh hari Sabtu tu awak busy, awak ada decoration lain, so awak boleh deal dengan customer tu untuk buat sehari sebelum. Kalau indoor, sehari sebelum, so that masa hari Jumaat awak boleh buat deco job lain, hari Sabtu awak boleh buat deco job lain. Faham tak? Boleh imagine tak? Okay. And then tapi kalau macam company punya event decoration, contoh event awak hari Sabtu, selalunya rasanya tak pernah terjadi lagi boleh deco sehari awal. Pernah jadi tapi very rare cases lah. Very rare cases diorang bagi set up. Okay, macam kalau kita buat untuk orang personal kat rumah dia, kita entrance masuk itu senang, tapi kalau rumah dia terrace senang. Kalau rumah dia guarded kadang-kadang leceh sikit, tapi setakat ni masih senang. Cuma kita kena register dekat guard house. Parking senang, nak load barang senang, nak dismantle senang, sebab apa-apa kita deal dengan customer. Kalau customer tu duduk apartment ke kondo ke, dia level dia lain-lain. Certain apartment kondo dia bagi drop, lepas tu dia suruh parking jauh, macam tu. Lepas tu ada certain ada tangga sahaja, tak ada lift. Ada certain boleh lalu lift depan, lift biasa. Ada certain suruh lalu lift belakang. Dia level dia lain-lain. So nanti Fiza cerita lah ikut episod-episod. Tapi nak cerita sekarang pun boleh juga. Nanti kita tengok. Fiza tak decide lagi macam mana. Kondo apa semua. Sebab Fiza pernah buat dekat kondo, dekat KL, nearby, wah lupa lah nama dia. Nanti kalau Fiza ingat, Fiza cerita lagi dekat next episode. Kita kena lalu lift belakang, and then lift belakang tu susah nak access, sebab sepatutnya guard dia access kan. Oh, ada banyak pengalaman. Ada satu tu senang nak access, maksudnya dia punya guard tu memang ada kat situ, tak pergi mana-mana. Itu okey lagi, suruh dia tap apa semua lalu belakang. Okey, itu satu. Ada dua yang guard dia ke mana-mana, kejap ada kejap tak ada, sampai kita orang kena sidai. Nak angkat barang apa semua kena sidai. So itu awak kena check juga dengan customer, entrance nak bawa barang tu kat mana. And then nanti kalau susah nak cerita, tapi kalau korang nak Fiza cerita pengalaman, nanti korang drop komen kat bawah, Fiza cerita. Okay. And then ada, okay, itu kalau persendirian, itu macam tak renyah sangat lah. Yang paling renyah kalau dekat event hall okay lagi. Kalau dekat hotel, Fiza pernah buat dekat W Hotel Kuala Lumpur yang sebelah KLCC tu. At first memanglah kita very excited dapat job kat hotel, sebab paling minimum lah kalau job dekat hotel ni minimum 1,000. Tapi masa tu Fiza macam baru-baru lagi excited, tak tahu apa. And then masa tu dia minta helium balloon. So Fiza ada helium tank yang 10 liter yang boleh refill punya, yang paras pinggang punya tinggi tu. And then nak dijadikan cerita, customer tu dia nak balon helium banyak, dalam 50 ke 60 pieces. So kita dengan
dengan relaxnya bawa tong tu nak naik atas. Lepas tu kena tahan dengan guard dekat loading bay. Dia kata, oh tank tak boleh bawa naik, tank tak boleh bawa naik. Lepas tu kita cakap, macam mana kalau tak boleh bawa naik? Sebab lepas tu explain lah, cakap tank ni tak flammable lah apa semua. Dia tak nak dengar. Dia suruh isi helium, silau pula. Dia suruh isi helium dekat loading bay. Maksudnya siap-siapkan dalam 10 bawa naik. And then korang kena tahu, lift dekat loading bay ni tak secepat lift dekat depan. Kenapa? Sebab lift loading bay hotel kita share dengan housekeeping, kita share dengan orang chef dia bawa makanan, kita share dengan apa lagi ya, semualah, maintenance semua. So kita kena take turn. Okay, boleh imagine tak? And then lagi satu, kalau korang buat job dekat sebolehnya lah korang kena normalize kan kalau korang buat job ni pakai kasut bertutup. Sebab nak dijadikan cerita juga, masa dekat W Hotel tu kita orang dengan relaxnya pakai sandal, slipper. Lepas tu nasib baiklah masa tu kita orang ada kawan-kawan duduk area situ, kita orang pinjam kasut dia orang. Walaupun tak sama size, tapi kena pakai kasut yang bertutup kalau dekat hotel. Certain event hall pun kena, sebab dia takut barang jatuh ke atas kaki kita. Yes, it's for safety reason lah. And then okay, setup time, loading bay pakai kasut bertutup. Helium tak boleh bawa naik. Helium tank tu tapi rasanya kalau yang helium tank kecil tu mungkin boleh, tapi mungkin tak boleh. Tapi awak kena check dululah sebelum nak pergi setup tu. And then kalau dekat hotel, awak bayangkanlah kalau kita macam ada team yang ramai, ada seorang boleh drive, dropkan kita, lepas tu dia cari parking, tak apa. Kalau dibuatnya kita tak cukup staff, tak cukup gang, kita terpaksa parking dekat hotel. So korang sedar tak parking dekat hotel ni rate dia berapa? Kita orang pernah kena dekat bangunan apalah, lupa lah. Tapi semua benda ni kat KL lah. Sebab banyak job ni pun banyak memang kat KL. RM35, RM45 satu kereta. Kita orang bawa 2 kereta. Selama baru berapa, 2 jam, tak sampai 3 jam. Okay, itu cost tu awak kena take note juga. Jangan terlalu over excited kalau dapat job dekat hotel-hotel lah. Sebab banyak cost yang kita kena kira. And then kalau kat hotel ni, selalunya event dinner dia akan start dalam pukul 6.30 ke 7 and akan habis paling minimum pukul 11.30. 11.30 awak, okay, contoh kalau awak cakap awak nak keluar, nak bawa kereta keluar, parking dah 2 kali. Sebab dia kira yelah, awak parking keluar. So kira kat situ berapa. Hari tu awal memang Fiza silap lah. Tapi Fiza cerita untuk korang punya teladan, untuk korang punya reference in future. Mana yang baru-baru excited nak dapat job dekat hotel ni, kena fikir kenapa dia minimum 1,000. And then okay, berbalik kepada cerita tadi, dismantle. Setiap event akan minimum habis paling awal lah 11.30. Perempuan ambil gambar 11.45. Awak kena dismantle hari tu juga. Sebab kalau tak, sebab esoknya selalunya hotel ni akan ada event lain. So banquet diorang pun akan kemas masa tu juga. So awak kira lah perjalanan, masa, parking awak, kena lepak situ, kena buka malam-malam, balik rumah, sampai rumah mesti pada minimum pukul 1 lah. Okay, so itulah beza dia. So seronok cerita kat korang pasal pengalaman ni. Korang komen kat bawah nak cerita pasal pengalaman apa. Kalau cerita pasal pengalaman ni pun seronok juga. Tapi kalau korang nak tutorial juga pun boleh komen kat bawah. Okay, kita jumpa next episode. Okay, bye Ulun.